pun dulu yang itu orang dulu naik main motor kan. Kurus-kurus itu. Awak itu kurus-kurus macam awak punya mak dulu. Kurus sangat dulu. Awak punya mak kurus sangat. Itu orang main motor juga. Dua orang. Masa naik tak lahir lagi ya. Itulah mak sekarang dia ada gemuk sikit. Itulah papa bagi tahu dia, janganlah acap. Papa bagi tahu janganlah acap. Dia nak kasi kurus balik. Sekarang hari tu papa bawa dia naik motor, tinggi depan terus motor tu. Belakang dia terus rendah. Papa naik. Dulu masa papa naik ada Chris. Papa dengan mak naik Chris tu, papa pakai tayar sotong lagi. Boleh lagi kita orang lari naik Chris tu, lari laju. Masa tu Pak Longan, mak punya abang kan, dia pun main motor juga. Dia lagi champion. Billy, dia pada Billy dia pandai Willy dia ni. RX-Z dia, ada RX-Z, ada E-Fly. Dia main motor juga dulu. RX-Z dia betul cantik banget. Masa tu papa tak ada, belum beli RX-Z lagi. Kalau naik tak beli satu. Tak. Mainlah motor sikit-sikit. Aktiviti lah naik. Ada double R. Awak kenal tak double R macam mana? Tak minat tak? Awak minat kereta lah. Kena ada minat Naif. Kena ada minat. Jangan tiada minat. Ada minat main motor, ada minat mancing, ada aktiviti luar selain dari main telefon. Kalau kita ada minat, baru kita ada usaha tau Naif. Kalau macam kita minat RX-Z, baru kita macam rasa nak kerja, nak cari duit, nak beli RX-Z. Kalau kita apa-apa pun tak ada minat, kita tak akan berusaha tau dalam hidup. Takkanlah handphone 24 jam. Apa rasa ini semua tua-tua lah dia orang. Ini semua RX-Z orang sekarang. Orang main RX-Z tak serupa kita orang dulu tau. Zaman papa dulu main RX-Z, kita orang semua budak-budak lagi, muda lagi. Sebelum tu orang-orang tua banyak. Papa tahu lah sebab papa rasa papa masih budak lagi. Papa masih muda lagi. Tengok lingkungan papa tu, dia ada tim-tim tu. Ada RX-Z, ada orang-orang tua. Tapi bukan tua sangat lah. Ada tua-tua. Lepas itu tim budak-budak kita orang tu ya. Papa ni budak-budak lagi. Baru 25 macam itu, 18, 17 macam itu main RX-Z. Ini bayar-bayar papa ni semua ni nak main motor ni. Tak kira umur lah naik, tapi yalah, kalau bagi papa lah kan, cukup lah, cukup. Itu je, cukup lah RX-Z tu. Kalau nak buat koleksi, buat lah. Kalau umur dah dekat-dekat 40, bukan berapa lah naik. Bukan kira tua tak boleh main motor, bukan.
untuk RX cukup, untuk double R cukup. Sampai itu sudah cukup. Itu pun dah kira kuat sangat tu kalau masih lagi main RX. Papa sangat cepat Papa berhenti. Papa 27, Papa dah terus cukup main RX, main double R. Papa terus bagi motor Papa tu dekat apa Kadir. Lagi satu RX Papa, kawan Papa tipu Papa lah. Dia tak ada motor. Dia kata dia nak beli motor tu. Papa kata dengan dia, motor ni kena pandai jaga, kena pandai repair. Barang sudah lama. Saya pun lama sudah tidak servis apa semua. Dia nak juga beli. Okey, apa-apa masalah ke apa ke sendiri tanggung tau. Sebab saya jual ni bukan mahal, saya jual 4,000 saja. Saya bagi tahu dia orang 4,700 ke 4,000. Tapi kalau motor tu jual 7,000 pun okey je. Masa tu jual 7,000 pun okey saja, dia ada masalah. Belakang dia sudah dapat motor tu, dia cakap sana rosak lah, sini rosak lah. Padahal sebelum tu apa pada bagi tahu lah, sebelum ni sebelum awak beli hari tu bang, saya sudah bagi tahu bang, motor ni kena pandai jaga, kena pandai baiki. Bukan nak beli baru nak komplain, bukan. Motor pun berapa ribu saja saya jual. Saya tahu kondisi motor, saya sudah lama tak jaga. Papa cakap dia macam itu. Lepas tu Papa cakap dengan dia lagi sebelum dia beli, lain kali kalau jual jangan jual siapa-siapa, jual dekat saya juga. Tapi dia 4,000 pun dia bukan bagi sebetul 4,000, 150 lah, 200 lah, sampai habis. Berbulan-bulan juga makan tahun juga dia makan 1 tahun lah aku rasa. Lepas 1 tahun dia kata dia nak jual motor tu. Papa cakap Papa nak beli balik. Tak apa, bagi saya balik motor tu. Tapi sekarang saya ada, Papa dah lupa dah 1,700 ke ataupun 1,900 Papa cakap Papa ada 1,900 je ke 900, antara tu dua lah. Papa dah lupa dah. Mana boleh dia mau cepat, dia cakap dia mau cepat pakai duit. Tapi dulu kau tak ingat. Dulu dia tak ingat time merangkap nak minta motor tu macam mana. Semua okey. Sekarang motor sudah tiba-tiba mau pakai duit, tiba-tiba mau satu kali duit. Adil mah, kau pun bagi bulan-bulan bagi, saya pun bagi bulan-bulan lah. Adil mah macam tu. Saya mana ada duit sekarang. Papa cakap dalam grup. Yang dalam grup tu, dia dalam grup tu Papa satu orang saja orang luar. Yang ini semua dalam grup tu semua macam adik-beradik dia orang, saudara-saudara lah. Ada satu orang pun yang support Papa. Ada satu orang pun yang support Papa. Dia orang nak juga. Patutnya ada satu orang kawan Papa macam okey jugalah, lalu borak jugalah. Patutnya dia bagi tahu lah macam mana perjanjian, macam mana cerita dulu. Last dari itu saya Papa anggap macam itu, kawan macam itu je. Tak ada lebih-lebih. Sebelum ni boleh cowboy, naik motor, boleh borak-borak dalam kereta, cerita-cerita kuat-kuat, duduk restoran 1-2 pagi baru balik. Sebelum ni ada. Lepas kejadian tu Papa dah berhati-hati tidak. Kawan macam itu je, tak ada lebih-lebih. Dialah rugi. Dialah rugi. Mau cadangan ke apa ke, apa tak akan bagi apa suggestion ke apa ke, nasihat ke nasihat yang ada nasihat juga Papa bagi Tapi bayangkanlah dulu kawan baik, lepas tu tiba-tiba kawan macam itu je. Macam mana tu? Dia rugilah, sudah lepas satu kawan. Kira Papa kena tipu lah motor RJ tu. Siapa tu juga ada buat Papa macam tu. Dia satu kali mau pakai duit, satu terus mau pakai duit.
lah papa ada duit masa tu. Kan kau minta terus. Kau minta terus berapa 4,000 ah, 4,000 lebih, 5,000. Papa dah lupa dah, tapi motor tu tak sampai 5,000 lah. Tak lupa dah, lama dah. Dia pergi jual dengan orang lain motor tu, ada cakap. Kalau tak kalau dia tidak mungkin janji lah. Motor tu ada dekat papa lagi. Papa simpan je. Papa bagi Kadir lagi bagus motor tu. Jelas. Jumpa orang macam itu kan, papa dah takut dah. Lepas itu motor papa yang double R tu, papa tahu papa tak boleh jaga. Papa tahu tak boleh jaga. Terus papa bagi Kadir. Kata Kadir lah. Kira orang game papa lah, orang tipu papa lah pasal dia tu. Padahal lah sebelum ni papa bagi tahu dia tau, terang-terang papa bagi tahu, lain kali kalau mau jual jangan jual dengan orang lain, jual dengan saya juga. Tapi ini saya macam tolong saja. Apa yang kena? Bayangkanlah. Naib. Bayangkanlah tu, papa yang kena pula. Ada. Dia rupiah. Sebelum ni betul-betul kawan, tiba-tiba kawan macam tu je lah.